Assalamualaikum. Awak nak sambung vlog yang hari tu. Ini adalah perjalanan naik bas dari Mostar ke Kotor Montenegro. Patutnya 3-4 jam je dah sampai, tapi jadi 5-6 jam pasalnya bas tu lambat gila. Udahlah lambat, lepas tu bau hancin pula. Kan tingkat bawah ada tandas kan dalam bas tu. Tak tahu kenapa bau hancin. Mungkin takungan tu tumpah. Kemu buat Airbnb dekat dalam Old Town Kotor tu. Dan nama pun dalam Old Town, rumah dia pun agak old lah. Tapi tak apa yang tu. Yang kemu kisahkan sebenarnya gas sebelum kemu tu, demo tak check out lagi. Demo dah keluar rumah pagi-pagi, off handphone dan siap tinggal lagi handphone tu. So host tak boleh nak contact. So baju demo sebenarnya masih ada lagi dalam almari tu. Kunci pun demo ada lagi. Dah malam tu demo balik, bergaduh lah dengan kemu. Memandangkan sampai lambat, tak boleh buat apa dah hari pertama tu. Main di laut je lah. Itu pun dah gelap. Esoknya, kemu ambil buat tour untuk pergilah beberapa pulau yang ada dekat area Kotor tu. Tapi cuaca tak menyebelahi kemu sebabnya hujan dan mendung. Jadi tak nampaklah laut biru. Stop pertama yang bot tu bawa kemu adalah Our Lady of the Rocks yang terletak dekat Pekan Peras. Dekat sini sebenarnya ada 2 pulau. Satu tu memang natural pulau, St. George Island. Lagi satu tu Our Lady of the Rock ni, iaitu manusia yang buat pulau ni. Katanya pada kurun ke-14 tu, ada 2 nelayan jumpa gambar Virgin Mary tengah pegang baby Jesus dekat atas batu dekat dalam laut. Jadi dia merasa terpanggil untuk melindungi kawasan tersebut dan decide untuk membina satu island baru dan bolehlah buat church dekat atas kawasan itu. Destinasi kedua adalah former submarine tunnel yang dibina pada tahun 1970-an oleh tentera laut Yugoslavia. Tujuan terowong ni dibina adalah sebagai hidden shelter kepada submarine ataupun kapal laut yang kecil-kecil ataupun untuk menyorok daripada aircraft pihak musuh, terutamanya pada zaman Perang Dingin. Destinasi ketiga adalah Blue Cave yang terbentuk hasil istiqomahnya ombak menghentam dan mengikis tebing batu kapur tu. Biasanya kalau ombak tu tengah bertenang, bot boleh lepas masuk dekat dalam tu. Dapatlah tengok gua, dapat tengok air biru. Tapi bot kemu jenis besar, ombak tengah tinggi, kuat pula tu, jadi tak boleh masuk. Kalau bot tu kecil, lepaslah masuk. Lepas itu sepatutnya lagi satu, dia akan berhenti kat sini dalam setengah jam untuk mandi. Tapi dah apa gini, dak lah kan, bahaya. Atau rekod dengan takat gambar je lah. Mak Saleh pun takut nak mandi. So itu sahaja boat tour dekat Kotor ni. So ini perjalanan nak balik. Cuaca macam dah bertambah okey, tapi tak apalah, tak ada rezeki namanya. Okey, dah tengah hari. Lepas tu kamu terus pergi makan dekat Bukko. Bukko ni dia macam fast food restaurant lah sebenarnya. Dia terletak betul-betul dekat luar Old Town Kotor tu. Nice lah location dia tu. Kamu makan kat sini 3-4 kali juga. Lepas tu balik Airbnb sebab hujan. Tapi bila hujan dah sidang, kamu pergi main di pantai lagi. By the way, pantai dekat Balkan ni bukan berpasir, dia berbatu. Jadi kena pakai water shoes baru tak sakit kaki. Lepas tu pusing-pusing lagi dalam Old Town and main dengan Oyen. Oleh sebab buat tour semalam tu mengecewakan, jadi esoknya kamu decide untuk panjat Kotor Fortress. Barulah rasa berbaloi datang ke Kotor ni kan. Kalau tak macam tak dapat apa-apa. Kamu naik ni tak lama pun, dalam sejam lebih je tu. Bila dah nampak keseluruhan Bay of Kotor, nampak Gunung Lovcan dengan Pegunungan Dinarik, kamu turun lah. Oleh sebab banyak gunung keliling ni, jadi dia punya pantai pun tak berombak sangat. Kita rasa selamat lah mandi dekat pantai dia. Lepas dah check out Airbnb, pergi makan lagi dekat kedai ni. Lepas tu pergi stesen bas, naik bas. Lepas tu cross border lagi untuk masuk balik ke Croatia. Sebab kamu akan balik Helsinki dari airport Dubrovnik. Sekian percutian 7 hari 3 negara di Balkan.